Okey, sekarang ni ramai orang tanya dekat kita orang, open laundry ni apa yang nak kena buat? So hari ni akan nak share dengan you all 4 point yang perlu ada untuk open laundry. Yang pertama, you all kena ada sky roof. Sebab sky roof ni memberi pencahayaan natural lighting. Okey, cahaya semula jadi dari skylight menjadikan ruang tu nampak cerah dan menjimatkan elektrik you all secara semula jadi. Okey, dan dia memberi mood clean, bright and airy. Dan yang kedua, you all, ini idea je lah, you all perlu ada ventilation block untuk pengaliran udara semula jadi, iaitu bata angin bukan sahaja cantik tapi berfungsi untuk pengudaraan. Gaya tropical modern, privacy terjaga tetapi tetap ada ventilation. Yang ketiga, you all perlu pasang kabinet moden dan tersembunyi. Contohnya, kabinet built-in untuk simpan sabun, you all punya bakul, penyidai, ataupun you all nak lipat baju, ada storage untuk simpan. Dan warna mestilah minimalis seperti putih, beige atau kayu cerah. Yang keempat, kombinasi semua elemen iaitu washer and dryer side by side, kabinet atas dan bawah, skylight di atas area jemuran sahaja. Jangan buat semua skylight satu area laundry, nanti panas. Okey? Dan tanaman pasu kecil untuk sentuhan hidup, iaitu bawa tumbuhan hijau memberi efek lively dalam space you all. Okey, kalau laundry pun boleh jadi cantik, apakah lagi ruang yang lain? So, untuk dapatkan info yang lebih, jangan lupa untuk contact Ritz Reka punya team. Okey, see you guys.